نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بلسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan hidayahnya kita dipertemukan lagi dalam majlis ilmu, majlis yang penuh barakah. Semoga kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang akan dikongsikan bersama insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, selamat hari raya. Jadi ini pertemuan pertama selepas kita selesai bulan Ramadan, dan dalam bulan Ramadan ni macam-macam amalan kita buat. Cuma tajuk pada malam ni kita nak kekal istiqamah, melakukan perkara-perkara yang disukai oleh Allah sehingga kan Allah mencintai kita sebagaimana Allah suka kita pada bulan Ramadan. Jadi perkara ini mudah sebenarnya. Sebab dalam hadis Rasulullah bagi tahu antara perkara yang paling hebat kita kena lakukan ialah mencintai seseorang kerana Allah. Jadi bila orang boleh mencintai orang lain, mana kita berkawan, kita berhubung, kita berjumpa, kita buat apa-apa saja kebaikan kerana Allah, ganjaran dia terlampau besar. Amalan dia sikit je, tapi ganjaran tu yang kita nak tahu dan kita boleh lakukan insya-Allah. Jangan kita lakukan pada bulan Ramadan je, kita lakukan sampai bila-bila. Yang ini sebenarnya dia berdasarkan satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ausyaqa ural imani hubbu fillah wal bughdu fillah." Iaitu tali simpulan iman. Maknanya tali simpulan iman yang paling utuh. Kekuatan iman kita ni dikira daripada berdasarkan perkara ni. Tali simpulan iman yang paling utuh ialah apabila kamu mencintai seseorang kerana Allah dan kamu membenci juga kerana Allah. Itulah tali simpulan. Tali simpulan ni maksud apa? Kekukuhan iman kita ni. Nak tengok kukuh ataupun tidak, mantap ataupun tidak, apabila kita berhubung, kita bersama, kita berkawan, kita berjumpa kerana Allah atau kerana dunia. Jadi kalau kerana Allah, itulah yang paling baik. Tapi kerana Allah ni, dia macam-macam cara. Kita boleh sebut, kita buat kerana Allah. Tapi apakah kaedah yang kita buat sehinggakan itulah cara menzahirkan cinta kita kerana Allah. Bila kita faham, mudah kita beramal. Tapi kalau kita tak faham, kita setakat sebut saja dekat lidah. Aku buat kerana Allah, aku buat kerana Allah. Jadi tak mantap. Itu ni antara perkaranya. Dan ada lagi satu hadis yang Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabbah lillah wa abrada lillah wa aqta lillah wa mana'a lillah faqad istakmal iman." Rasulullah SAW bersabda, barang sesiapa mencintai seseorang kerana Allah, membenci seseorang kerana Allah, memberi sesuatu kepada seseorang kerana Allah, tidak memberi pun kerana Allah, maka lengkaplah iman dia. Macam mana kita nak faham? Jadi saya bagi contoh yang insya-Allah kita boleh buat. Bila kita buat, kita tahulah ganjarannya. Antara ganjarannya ialah Rasulullah bagi tahu ada 7 golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah. Naungan arasy Allah ni apa? Pertolongan Allah di hari akhirat. Kita tak akan dapat pertolongan lain selain daripada Allah. Orang yang paling rapat dengan kita pun tak boleh tolong. Tapi yang boleh tolong hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan pertolongan kepada 7 golongan utama ni. Siapakah 7 golongan ini? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, golongan yang pertama ialah al-imamul adil. Seorang ketua, seorang imam, seorang pemimpin yang dilantik, dia adil, dia amanah, dia jujur, dia akan mendapat naungan arasy Allah. Sebab nak jadi pemimpin bukan mudah. Yang kedua, Rasulullah bagi tahu, wasa'bun nasa'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang menyibukkan dirinya beramal beribadah kepada Allah.
Kenapa disebutkan pemuda? Kita faham, pemuda ni dia sibuk dengan banyak hal dunia. Tapi dengan kesibukan itu, dia sibuk juga dengan Allah. Dia akan mendapat naungan arasy Allah. Itu golongan kedua. Golongan yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqu fil masjid. Seseorang yang hatinya terikat kepada rumah Allah. InsyaAllah kita yang ada dalam surau ni, ada di kalangan jemaah ni kadang-kadang dia bila tak datang surau dia susah hati. Kalau anak ajak keluar pun dia kata, kalau kau nak pergi kita pergi lepas isyak lah. Kalau kau pergi sebelum maghrib ni, aku tak semayang maghrib dia. Faham tak? Bukan tak semayang tapi tak boleh berjemaah. Dia hati susah. Orang yang hatinya terikat pada rumah Allah, dia akan mendapat naungan arasy Allah. Itu golongan yang ketiga. Golongan yang keempat, warajulun tahabba fillah ajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bertemu. Apabila kamu bertemu, kamu berjumpa, kamu bersahabat, kamu berkawan kerana Allah, dua-dua ni akan mendapat naungan arasy Allah. Yang keempat inilah saya akan jelaskan. Sebab kita masih ada sahabat ni. Ramai sahabat kita ni. Dua orang apabila bertemu kerana Allah, dia akan mendapat naungan arasy Allah. Itu golongan keempat. Golongan kelima, warajulun talabat humra'atun zatu mansib wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki diajak berzinar oleh seorang wanita yang kaya, wanita yang cantik, wanita yang menawan. Dan ketika mana perkara itu boleh berlaku, lain dah clear, tak ada orang boleh halang, dan dia boleh buat pun perzinaan itu, tapi dia tarik handbrake, dia akan mendapat naungan arasy Allah. Sebab dia berhenti takut kepada Allah. Tak kiralah sama ada lelaki ataupun perempuan, dia akan mendapat naungan arasy Allah. Itu golongan kelima. Golongan yang keenam, warajulun tasaddaqa afa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah, apabila tangan kanan yang memberi, tangan kiri pun tak tahu, dia akan mendapat naungan arasy Allah. Siapa dia? Bersedekah yang bersembunyi. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, warajulun zakarallahu khaliya fafadat ainah. Seseorang yang berzikir, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dalam keadaan menitis air matanya, dia akan mendapat naungan arasy Allah. 7 golongan. Tapi saya nak cerita pada tuan-tuan golongan yang keempat ni. Bagaimana kita nak bagikan kita yang duduk dalam surau ni tergolong golongan yang keempat? Kita bersahabat kerana Allah, tolong kerana Allah, jumpa kerana Allah, bantu pun kerana Allah. Macam mana kita nak buat? Baik, saya ambil satu contoh tuan-tuan. Contoh ni ialah tentang Mu'az bin Jabal. Kita pernah dengar nama Mu'az ni. Mu'az bin Jabal tersebar nama dia sebab dia hebat, dia banyak ilmu, dia pandai, dia bijak, dia alim. Jadi bila nama Mu'az bin Jabal ni tersebar, ada seorang sahabat bernama Abu Muslim Al-Qawlani. Dia tak pernah jumpa Mu'az, tapi dia terdengar nama Mu'az. Bila dia dengar nama Mu'az, orang kata dia hebat. Bila sebut nama Mu'az, orang ceritakan ciri-ciri Mu'az ni. Bila dia dengar nama Mu'az, orang ceritakan kehebatan Mu'az ni, dia mula dah terasa hati dia cinta pada Mu'az. Jadi dasar cinta tersebut, dia pergi berhijrah ke satu tempat nak cari Mu'az. Sampai dalam satu masjid, dia masuk dalam masjid tersebut. Dalam masjid tu ada seorang berdiri di tengah-tengah masjid, dikelilingi dengan orang yang begitu ramai. Majlis ilmu. Jadi Abu Muslim Al-Qawlani, dia bertanya kepada jemaah, wahai jemaah, siapa yang diri dekat tengah-tengah tu? Jadi salah seorang jemaah mengatakan yang berdiri tu Mu'az bin Jabal. Jadi cantik. Dia memang nak cari Mu'az, tapi dia tak kenal. Jadi dia kata, cantik, aku dah jumpa Mu'az. Tapi dia tak terus jumpa. Keesokannya dia datang pada awal pagi ke masjid tersebut dengan harapan dia dapat jumpa Mu'az. Rupa-rupanya Mu'az dah ada lebih awal daripada sangkaan dia. Lalu dijumpa Mu'az. Dia katakan, ya Mu'az, ana uhibbuka fillah. Aku cinta kamu kerana Allah. Lalu Mu'az mengatakan, cuba kau cakap lagi sekali, aku tak dengar. Ana uhibbuka fillah, aku cinta kamu kerana Allah. Cuba kau cakap lagi sekali, aku tak dengar. Ana uhibbuka fillah, aku cinta kamu kerana Allah. Bila 3 kali dia ulang, Mu'az bin Jabal pun berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, al-mutahabbuna fillahi ala manafira nur fi zillal ars yauma la zilla ila zilluh. Sesungguhnya apabila 2 orang bertemu,
dan dua orang ini saling cinta mencintai kerana Allah, kita berdua akan mendapat naungan arsy Allah. Mana Muaz bagi apa? Kalau betul lah yang kau sebut tadi, kalau betul lah apa yang kau katakan tadi, memang betul engkau datang, kau jumpa aku kerana Allah, kita berdua akan mendapat naungan arsy Allah. Nampak tak? Sebab apa dapat naungan? Kamu bertemu kerana Allah. Jadi nampaknya mudah kan? Itu di antara perkara yang kita kena faham. Apabila perkara ini berlaku, kita ambil lagi satu contoh. Rasulullah bagi tahu, apa jadi seseorang itu berjumpa kerana Allah, ganjarannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, haqqat mahabbani lil mutahabbain fi, wajib cintaku, wajib cinta Allah bagi orang-orang yang berjumpa keranaku. Maksudnya apa? Wajib cinta Allah. Allah akan mencintai kedua-dua orang ini. Apabila Allah mencintai kedua-dua orang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, Allah akan berkata kepada Jibril, ya Jibril, qad ahbabtu fulan fa ahibbahu fa yuhibbu Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai orang ini. Wajib engkau Jibril cinta pada orang ini. Lalu Jibril pula berkata kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, innallaha qad ahabba fulan fa ahibbahu fa yuhibbu alus sama. Wahai penduduk langit, wajib engkau cinta kepada orang ini kerana aku mencintainya dan Allah mencintainya. Tuan-tuan bayangkan, amalan dia kecil kan? Amalan kecil dan senang. Dengan amalan kecil yang senang itulah dapat cinta Allah, dapat cinta Jibril, dapat cinta penduduk langit, dapat naungan arsy Allah. Punyalah mudah. Dengan benda yang simple saja. Itu di antara perkara. Nanti saya bagi tahu apa yang kita kena buat. Saya ambil contoh satu lagi tuan-tuan sebelum saya huraikan perkara-perkara yang kita boleh buat. Baik. Contoh lagi satu saya ambil dalam kitab Adabul Mufrad. Dalam kitab Adabul Mufrad ni ada satu kisah seorang laki-laki, dia berjalan daripada satu kampung ke satu kampung. Maksudnya daripada Semenyih sampai ke Bandar Baru Bangi. Contoh. Punya orang. Jadi berjalan kaki. Jadi bila jalan jauh, kenapa dia berjalan jauh? Lelaki ini berkata, aku dah lama tak jumpa sahabat. Jadi dia berjalan sepanjang-panjang perjalanan dengan hasrat dia nak zahirkan cinta dia kepada sahabat. Sebab lama sangat tak jumpa. Bertahun-tahun tak jumpa. Jadi ketika mana dalam perjalanan, Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Jibril, wahai Jibril, engkau pergi kepada fulan bin si fulan, cuba kau tanya apa sebab dia berhijrah ataupun berjalan begitu jauh. Lalu Jibril pun turun dalam keadaan bentuk manusia. Jibril bertanya kepada laki-laki ini, ya fulan, apa sebab kau pergi jauh sangat? Laki ini mengatakan, sesungguhnya aku berjalan jauh sebab aku nak jumpa sahabatku dan nak mengata kepada dia, aku cinta dia kerana Allah sebab lama tak jumpa. Jibril berkata, tak mungkin kau jumpa kerana Allah. Mesti kau jumpa kerana dunia. Mesti kau jumpa kerana harta. Mesti kau jumpa kerana lain daripada Allah. Tak mungkin kau jumpa. Dia kata, wallahi, memang aku datang, aku berjalan, aku nak beritahu aku cinta dengan Allah sebab lama sangat tak jumpa. 3-4 kali Jibril uji, jawapan tetap sama. Lalu Jibril mengatakan pada ketika itu, Jibril mengatakan kepada orang tadi, ya fulan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Dan bi annallah faqad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya sekiranya betul engkau nak jumpa sahabat kamu kerana Allah, wajib cinta Allah kepada kamu. Allah mencintai kamu. Jadi itu disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad. Itulah ganjarannya. Baik. Sebenarnya tuan-tuan, nak dapatkan perkara itu ada 7 cara. 7 ni saya bagi tahu kan. 7 cara ni kalau kita buat, insya-Allah dapatlah ganjaran tersebut. Macam mana kita nak buat 7 perkara ni? Mudah dan ada yang kita dah buat dah pun. Yang tuan-tuan buat itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama ialah apabila kita nak berjumpa dengan sahabat kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ahabba ahadukum akhafu falyu'limhu innahu ahabbah." Apabila salah seorang daripada kamu mencintai saudara ataupun rakan-rakan kamu ataupun orang-orang lain, kita cinta kepadanya, hendaklah
kamu katakan kepada orang tersebut kamu cinta kepadanya. Maksudnya kita kena lafaz. Macam mana lafaz dia? Macam Muaz tadi. Abu Muslim Al-Qawlani, dia jumpa Muaz, dia kata apa? Ana uhibbuka fillah. Aku cinta kamu kerana Allah. Itu satu sunnah tu. Maksudnya kalau tuan-tuan datang, tuan-tuan masuk dalam surau ni, tuan-tuan gindu Tuan Imam. Dia kata dah sebulan tak jumpa. Pasal apa? Kita tak puasa tempat lain kan? Mam, ana uhibbuka fillah. Itulah sunnah dia. Sunnah dia apa? Menzahirkan cinta kita kepada sahabat melalui ucapan. Jadi tuan-tuan malam ni tuan-tuan kena hafal. Ana uhibbuka fillah, ana uhibbuka fillah. Kalau perempuan, ana uhibbuka fillah. Jadi maksudnya apa? Aku cinta kamu kerana Allah. Jadi tuan-tuan balik, tuan-tuan jumpa sahabat-sahabat tuan-tuan, tuan-tuan bagi tahu dia. Haji, ana uhibbuka fillah. Tahu apa jawab dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pun tak pernah dengar rupanya. Maksudnya apa? Aku cinta kamu kerana Allah. Dia kata, Ustaz, payahlah Ustaz, bahasa Arab ni, bahasa Melayu boleh tak? Boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Tuan-tuan jumpa ke Haji tu, Ji, aku cinta kamu kerana Allah. Tahu jawab apa dia? Kau buang terbiat nak mampu ke apa? Lain pula. Tapi itu sunnah. Itu sunnah. Itu sunnah Rasulullah. Kena zahirkan cinta kita kepada sahabat, barulah dapat ganjaran tersebut. Oi, payahlah Ustaz, nombor satu ni, nombor lain ada tak? Saya agak dah, mesti ada tuan-tuan. Kita ambil yang lain. Itu pertama. Itu pertama. Lagi 6. Ada 6 perkara lagi. 6 perkara ini dalam hadis yang lain. Iaitu Rasulullah SAW mengatakan 6 cara menzahirkan cinta kita kepada sahabat. Iaitu dalam sebuah hadis, hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain itu ada 6. Maksudnya hak saya ada 6, tuan-tuan kena selesaikan hak saya. Tuan-tuan pun ada 6, saya kena selesaikan. Tuan-tuan ada 6 perkara, dua-dua kita kena selesaikan. Selesaikan hak kedua-dua ni, itulah cara menzahirkan cinta kita kerana Allah. Sebab kalau kita tak suka dia, tuan-tuan, kita tak akan buat 6 perkara ni. Tuan-tuan nampak pun lari, tak berselisih dengan dia pun. Sebab bila ada masalah. Tapi bila tak ada masalah, 6 perkara ni senang kita buat. Apakah 6 perkara baik? Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Iza laqitahu fasallam alaik." Apabila kamu bertemu, sebarkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Settle, tuan-tuan. Itu benda yang kita buat. Itulah yang Rasulullah suruh buat. Benda mudah. Kita boleh buat bagi salam kepada orang yang kita suka je. Cuba kita menyampah dengan dia, bergaduh. Bagi salam. Tobat, bagi salam. Lari kita. Nampak tak? Salam ni, kenapa Rasulullah bagi tu salam ni menzahirkan cinta? Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, kalian, kita semua ni, kalian tidak akan masuk syurga selagi kalian tidak beriman. Kalian tidak beriman selagi mana kalian tidak berkasih sayang. Nampak tak? Kita berkasih sayang, kita adalah orang yang beriman. Bila beriman, layak masuk syurga. Tapi Rasulullah beritahu, kalian tak boleh masuk syurga selagi mana kalian belum beriman. Kalian tidak dikira beriman selagi mana kalian belum berkasih sayang. Lalu Rasulullah beritahu, wahai sahabat, hendak tak aku kabarkan satu amalan, bila kamu buat, kamu akan berkasih sayang. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah amalannya? Afus salam bainakum. Sebarkan salam. Sebarkan salam itu menzahirkan cinta kita kepada orang. Betul, kalau kita menyampah, memang tobat tak bagi semalam. Kalau bagi dalam hati, ya Mak. Sebab tak ada masalah, sebarkan salam. Salam itu cara menzahirkan cinta kita kepada sahabat. Senang, tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan dah buat dah. Jadi selain daripada sebarkan salam, berjabat salam pun bagus. Berjabat salam ni sebenarnya dia boleh menghapus, menggugurkan dosa antara kita berdua ni. Kalau kita buat dosa, kita tak perasan. Jadi yang pertama tu, cuma Rasulullah bagi tahu, nak sebarkan salam, kita kena sebarkan kepada orang yang kita kenal dan orang yang kita tak kenal. Tapi kita ni banyaknya orang yang kita kenal, jadi kita buat. Yang tak kenal, diam. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, Ayyu Islam khair? Islam apakah yang paling baik? Rasulullah sebut, Islam yang paling baik ialah tud'imut ta'am, kamu berikan orang makan.
Wa taraqus salam, memberikan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Jadi kita, itulah Islam yang terbaik. Jadi pertama tentang bagi salam. Cuma satu perkara tuan-tuan, ada di antara kita ni, salam ni seolah-olah ada hierarki. Macam mana hierarki? Apa pula budak muda lah bagi salam pada orang tua, pula orang tua bagi salam muda. Adakah benar begitu? Kadang-kadang kita ni hormat menghormati, kan orang Melayu. Budak lah bagi salam orang tua. Adakah betul tu dari Islam? Sebab ada hadis rupanya. Memang ada hadis. Hadisnya ialah Rasulullah SAW bersabda, yusallimu raqibu alal masir. Hendaklah orang yang duduk atas kenderaan bagi salam kepada orang yang berjalan. Tonton naik motor, tonton nampak orang yang berjalan, tonton kena bagi salam ke dia. Assalamualaikum. Sudah Rasul bagi tahu. Yang pertama, naik kenderaan bagi salam pada orang jalan kaki. Yang kedua, wal masi alal qa'id. Hendaklah orang yang berjalan bagi salam pada orang yang duduk. Kita jalan, nampak orang bagi salam, Assalamualaikum, sebab dia duduk. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal qalilu alal kasir. Hendaklah orang yang dalam kumpulan kecil bagi salam kepada orang yang kumpulan besar. Bila kita tengok zahir hadis ni, seolah-olah macam ada hierarki lah. Sebenarnya Rasulullah bagi tahu tidak ada hierarki dalam bagi salam. Siapa yang bagi salam, itu lebih afdal daripada orang yang menjawab salam. Jadi kita lepas ni tuan-tuan jumpa, kita usung saya bagi salam dulu. Siapa yang bagi salam lebih afdal. Itu amalan pertama. Kita tengok amalan yang kedua. Amalan yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, wa iza da'aka fa'ajibhu. Apabila diundang ke rumahnya untuk jamuan, untuk kenduri, hadirlah. Kehadiran kamu menzahirkan cinta yang kedua. Tuan-tuan datang untuk makan, tuan makan belasah ajalah. Kan senang dalam Islam tu. Datang menzahirkan cinta kita kepada sahabat. Tak datang jadi masalah. Cuma peringatan. Kita lepas ni banyak jemputan, macam-macam jemputan kan. Jangan tak datang dengan sengaja. Siapa yang tak datang dengan sengaja, apa akibat dia? Baik. Rasulullah SAW bersabda, wa man lam yujib bid'wata, dan sesiapa yang tidak menyahut jemputan dengan sengaja, tak ada alasan pun, dapat jemputan kata nak datang tapi tak datang. Kenapa tak datang? Sengaja tak datang. Bila kamu dapat jemputan, kamu sengaja tak datang, faqad asallaha wa rasulah, kamu derhaka kepada Allah dan kamu derhaka kepada Rasulullah SAW. So itu kalau dapat jemputan je tuan-tuan, settle apa-apa pun, insya-Allah settle. Tapi kalau tak boleh datang sebab jaga, itu asbab lain. Ada asbab dia lain. Yang ni tak ada asbab ni. Jemputan saja tidur rumah. Tak ada asbab. Jangan sengaja. Dan satu lagi, jangan datang kalau tak dijemput. Ini kita faham dah. Tapi situasi ni berbeza. Macam ni tuan-tuan, kadang-kadang kan kita jalan 2-3 biji kereta konvoi kan, 2-3 biji kereta. Yang jemput rumah seterusnya tu satu kereta je. Dia kata, tak apalah kau ikut je aku, tak apa. Nanti aku coating untuk rumah, nampak tak? Itu geng aku tu, ikut sekali. Apa jadi kalau ikut sekali? Dengan tanpa kebenaran. Baik. Perkara ini sebenarnya, dia telah ada dalam satu hadis yang mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ada seorang sahabat bernama Abu Syu'ib. Abu Syu'ib datang kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, datang rumahku. Rasulullah kata, insya-Allah. Dan Abu Syu'ib tanya, ya Rasulullah, berapa orang kau datang? Rasulullah kata, 5. Aku dan 4 orang sahabat, jadi 5. Jadi Abu Syu'ib dia standby makanan untuk 5 orang. Jadi bila Rasulullah on the way datang, sahabat lain nampak. Jadi sahabat kata, ya Rasulullah, kau nak pergi mana? Rasulullah kata, aku nak pergi Abu Syu'ib. Dia kata, boleh tak aku ikut? Ikutlah sekali. Ikut. Sampai dekat depan rumah Abu Syu'ib, Rasulullah mengatakan, ya Abu Syu'ib, inna haza qad tabi'na fa in syi'na an ta'zana lahu fa'zanlah. Ketika mana kami dalam perjalanan, ada orang mengikuti kami dan dia berada dekat luar rumah. Wa in syi'ta artarji'a rajah. Kalau kau benarkan dia masuk, aku panggil dia masuk. Tapi kalau kau tak benarkan, aku halau dia keluar, aku suruh dia balik. Tuan-tuan, Rasulullah minta kebenaran. Kalau Rasulullah takut makanan tak cukup, mustahil Rasulullah ada mujizat.
Kalaulah Rasulullah takut apa yang berlaku, Rasulullah tak perlu takut sebab Rasulullah dimuliakan. Tapi level Rasulullah tu minta kebenaran. Kalau kau benarkan, aku bagi dia masuk. Kalau kau tak benar, aku bagi keluar. Kita macam mana tuan-tuan? Kau masuk je. Tak apa. Kau masuk je. Ni jadi masalah bagi kita. Apa jadi tuan-tuan masuk juga? Apa jadi tuan masuk juga? Rasulullah bagi tahu sesiapa yang tidak dijemput lalu memasukinya, wa man dakhala ala ghairi da'watin dakhala sariqan wa kharaju mughya. Sesiapa yang pergi ke satu majlis tanpa jemputan, dia akan keluar sebagai seorang pencuri. Elok-elok bulan Ramadan macam-macam amalan kan. Bulan puasa jadi pencuri pula. Ini perkara yang kita kena ingat. Dia ada adab-adab. Jangan sedap-sedap kita je. Tak apalah, langkan. Itu kita buat hati. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga Rasulullah sebut wa izastan sahaka fasahlah. Apabila sahabat-sahabat kamu minta nasihat, bagilah nasihat. Tahu tak? Dia minta pendapat, dia minta nasihat, dia minta bantuan, dia minta pandangan, dia minta idea. Bagi itu maksudnya kamu telah menzahirkan cinta kamu kepada sahabat. Betul tuan-tuan. Kita ni kalau bijak macam mana pun kita menyampah ni, haram kita nak jawab. Kau kita tanya orang lain, kau kita tanya imam kau kita tanya pengurusi lah. Nampak tak? So, kita boleh jawab je banyak. Kenapa kamu tak jawab? Sebab ada masalah. Tapi kalau tak ada masalah, senang saja. Dia ada antara kita pula kata, Ustaz, nak bagi nasihat ni segan Ustaz. Kita perangai pun lebih kurang macam dia je. Nak bagi nasihat macam mana? Ini strategi nak bagi nasihat. Sebab apa? Berlaku zaman sahabat ni, apa nama sahabat ni? Allahu Akbar. Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ni, kadang-kadang orang jumpa dia, wahai Abu Al-Husain, kau bagi aku nasihat. Dia kata, aku nak bagi nasihat. Yang mana? Engkau dengan aku perangai lebih kurang ni pun. Kadang nak bagi nasihat macam kita kan? Aku nak bagi nasihat apa kan? Tapi Abu Sa'id Al-Khudri dia buat sesuatu yang memudahkan kita tiru. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri apabila ditanya oleh sahabat katakan, Ausini, beri aku nasihat. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, aku ni lebih kurang kau. Tapi aku rasa aku boleh bagi. Apa yang aku nak bagi kau ialah sa'alta amma sa'altu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qabli. Aku akan ceritakan kepada engkau apa yang Rasulullah cerita padaku. Aku baru dengar Rasulullah. Mana aku jumpa Rasulullah cerita, aku ceritakan. Itulah nasihat aku. Maksudnya apa? Tuan-tuan boleh gunakan modal malam ni. Malam ni, kau tahu ustaz tu kata apa? Ustaz tu kata ada 6 perkara. 1, 2. Itulah nasihat. Jual nama ustaz. Tak apa tuan-tuan, jual. Jadi itulah nasihat kepada sahabat dengan cara berkongsi maklumat. Itu perkara yang ketiga. Baik, perkara yang keempat. Perkara yang keempat ialah wa iza atasafaha minallah fasamithu. Apabila sahabat-sahabat kamu bersin, hacung, disebut alhamdulillah, kita kena balas balik. Yarhamkallah ataupun yarhakumullah. Kenapa kena balas? Yarhamkallah ataupun yarhakumullah ni ialah kita mendoakan kesejahteraan dia. Sahabat tu hacum, alhamdulillah, kita dengar, kita balas. Yarhamkallah, yarhakumullah, doakan kesejahteraan dia. Itulah zahirkan cinta kita kepada sahabat. Kalau tonton tak sebut, tonton tak zahirkan cinta. Jadi itu perkara yang sebut. Cuma antara kita ni, bila kita duduk dalam surau ni, ada orang kadang-kadang dia menyampah dengan orang yang bersin ni. Menyampah, menyesal pula aku duduk sebelah dia. Kan? Tuan-tuan, Allah menyukai orang yang bersin. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu al-utas wa ya'rah at-tashawwuq." Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang bersin dan Allah membenci orang yang menguap. Tengah semayang, orang member sebelah ni menguap, kita tak risau pun. Tapi dia bersin, kita menyampah dengan dia pula. Kita terbalik. Allah suka orang yang bersin, Allah tak suka orang yang menguap. Kenapa Allah suka orang yang bersin? Bersin ni dia mengeluarkan penyakit, tapi bersin tu kena beradab. Tuan tutup lah. Cuma dia ada adab dia. Kerana orang yang bersin ni Allah menyukainya. Dan kita kena sebut yarhakallah, yarhamkallah ataupun yarhakumullah. Cuma ada seorang sahabat zaman Rasulullah ni, seorang sahabat dia bersin, hacum alhamdulillah, tapi ditambah bacaan hacum alhamdulillah wassalam ala rasulillah, ditambah bacaan tu. Apa yang Rasulullah ajar alhamdulillah, tapi ditambah bacaan wassalam ala rasulillah. Jadi bila ditambah bacaan, ada sahabat ni tegur,
Dia kata, yang kau sebut tu Rasulullah tak buat. Pasal apa kau sebut? Dia kata, apa masalah dia? Aku nak bersyukur membesarkan Allah, alhamdulillah, wassalam. Aku nak salawat takkan? Tak boleh. Engkau semua tak boleh. Dia kata memang tak boleh. Tapi kalau kau nak tambah juga bacaan dalam alhamdulillah, kau tambah macam mana Rasulullah tambah. Jadi dia bertanya, apa yang Rasulullah tambah? Rasulullah akan tambah, hajjum alhamdulillah ala kulli hal. Itu Rasulullah buat. Nampak tak? Sahabat ni dia tak boleh pada benda lain. Dia kata alhamdulillah ala kulli hal. Itu Rasulullah baca. Yang lain Rasulullah tak baca. Kau jangan buat. Jangan buat. Dan kalau ada sahabat kita ni bersin lebih 3 kali, hajum alhamdulillah, kita jawab dah, yarhamkallah. Hajum lagi, alhamdulillah, kita jawab kali kedua, yarhamkallah. Hajum kali ketiga, alhamdulillah, kita jawab lagi, yarhamkallah. Kali keempat tuan-tuan tegur dia. Apa tuan-tuan nak tegur? Baik, Rasulullah SAW bersabda, yushammat al-utas salasa, menyebut yarhamkallah kepada orang yang bersin sebanyak 3 kali. Dan kalau masuk kali yang keempat, fama zada fahuwa mahzum, sesungguhnya dia sedang bersin. Sedang bersin pula, dia sedang sesema. Kita jumpa, Ji, aku kira kau bersin berapa kali? 3 kali lebih. Kau pergi balik ambil Panadol. Kau bersin ni, mana kau tahu? Rasulullah bagi tahu. Itu pun nasihat kita, tuan-tuan. Nasihat tentang dia bersin lebih daripada 3 kali. Itu antaranya. Baik, kemudian kita masuk perkara yang keempat. Perkara yang kelima. Perkara yang kelima, Rasulullah SAW bersabda, wa iza marida fad'udhu, apabila sahabat-sahabat kita sakit, datanglah ziarah. Kita datang ziarah, itulah cara kita menzahirkan cinta. Kalau tidak, kalau kita menyampah, memang takkan ziarah walaupun sebelah rumah sekalipun. Tak apa kita ziarah sebab tak ada masalah dengan dia. Cuma ziarah ni pula, apa ganjaran dia? Cukup besar, tuan-tuan, ganjaran dia. Orang-orang yang ziarah ni, siapa yang ziarah orang sakit, Rasulullah bagi tahu, man ada maridan lam yazar fi kurfatil jannah hatta yarji'. Orang yang berada dalam lingkungan orang sakit ni, kita datang hospital ke, datang rumah ke, duduk dalam keadaan sakit ni, kita duduk seperti mana kebun-kebun syurga. Majlis ilmu ni taman-taman syurga. Tapi orang yang ziarah orang sakit ni kebun-kebun syurga. Kenapa disebut kebun syurga? Baik, tonton daripada rumah, setiap langkah yang tonton langkah sampai ke tempat tu, nampak tak? Kita keluar rumah nak pergi hospital, kita di rumah nak pergi rumah dia sakit, apa jadi? Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menziarahi orang sakit dalam perjalanan tu, akan ada penyeru daripada langit. Penyeru ni akan berkata, tib, orang yang sedang berjalan ni orang yang baik. Wataba mansya', setiap langkahmu langkah yang baik. Wataba wata'ma minal jannah manzila, dan engkau layak dapat syurga Allah. Siapa? Yang menziarahi orang sakit. Dan bila tuan-tuan duduk saja dalam kalangan orang sakit, jangan cakap benda yang bukan-bukan. Apa yang cakap bukan-bukan? Kadang-kadang kita kan melawak kan, Haji, aku tengok tadi tinggal 2 Jumaat aja. Aduh, 2 Jumaat pula disebut. Baik, tuan-tuan jangan cakap benda yang bukan-bukan. Sebab, baik, Rasulullah SAW bersabda, iza hadartumu al-marida awil mayyit, apabila kamu menghadiri jenazah ataupun orang sakit, maka faqalu khaira fa inna al-malaika yu'minu ala ma taqulun, katakanlah perkara-perkara yang baik kerana malaikat berada di sekeliling kamu akan mengaminkan apa yang keluar daripada mulut kamu. Kamu cakap yang elok-elok, malaikat aminkan. Haji, insya-Allah kita keluar, kita solat sama-sama, lama tak pergi dah. Sihat ni, itu perkara yang betul. Cakap yang baik-baik, malaikat akan aminkan. Tapi kau cakap yang tak baik, malaikat tetap aminkan. Kau cakap 2 Jumaat, tinggal 2 Jumaat betul juga. Itu yang perkara yang kita ziarah. Mudah tuan-tuan, ziarah orang sakit. Dan yang keenam, Rasulullah SAW bersabda, wa iza matafattabuhu, apabila dia meninggal, maka uruskanlah jenazahnya. Kalau tak sempat uruskan jenazah, tak boleh sebab ramai sangat ahli keluarga dia, ramai sangat sanak saudara-maranya, sembahyangkan jenazah tersebut. Itulah yang terakhir kita boleh buat terhadap sahabat kita. Lepas tu kita boleh buat dah, tuan-tuan.
Lepas ni tuan-tuan tak boleh nak bagi salam, tuan-tuan tak boleh nak bagi ziarah dia, tuan-tuan tak boleh dengar dia bersin. Dah tak ada dah. Itu antara perkara yang terakhir yang kita boleh buat. Cuma para jemaah sekalian, satu lagi antaranya, kalau tuan-tuan pernah nampak kan, kadang-kadang kalau jenazah masuk dalam surau ni, kita nak sembahyang jenazah masuk, sebelum letak ni, bila jenazah masuknya, ada jemaah yang akan berdiri. Oh, berdiri dia. Jemaah ni duduk macam biasa je. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Soalan ni, kenapa dia berdiri? Selalu duduk kan, tiba-tiba tengah masuk, dia berdiri tu. Dia berdiri. Siapa yang berdiri tu sunnah sebenarnya. Kenapa sunnah? Baik. Dalam salah satu hadis, Jabir bin Abdullah, dia ceritakan ketika mana kami duduk dengan Rasulullah SAW, duduk dalam satu tempat ni, datang satu jenazah. Usung pakai keranda, duduk atas bahu ni, jalan. Bila sampai depan Rasulullah orang pertama bangkit. Bila Rasulullah bangun, sahabat bangun lah. Sebab Rasulullah bangun kan, sahabat bangun. Jadi bila jenazah tu dah pergi, Rasulullah duduk. Bila Rasulullah duduk, sahabat lagi tahu, ya Rasulullah, kenapa kau bangun? Sedangkan jasad yang lalu tadi tu jasad Yahudi. Sahabat ni beranggapan Rasulullah tak tahu jasad tu Yahudi. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa kau bangun? Itu orang Yahudi tu. Apa kata Rasulullah ni? Inna maut farah fa iza ra'aitum janazah faqumu. Sesungguhnya kematian itu adalah amat-amat perkara yang menakutkan. Maka kalau kamu melihat jenazah, maka berdirilah. Berilah penghormatan kepadanya, sebab kesakitan itu dia dah rasa, kita belum rasa lagi. Kesakitan itu kesakitan yang menakutkan. Bangkit, muliakan dia. Bukan mulia, bagi penghormatan. Itu antara perkara. Cuma dua perkara ni. Ziarah orang sakit dengan orang mati. Ini dua perkara yang selalu kita silap. Kenapa silap? Kenapa kau pergi ziarah? Member pergi tak, kenapa tak pergi? Kamu takkan dapat ganjaran. Tahu tak? Kenapa kau pergi ziarah? Dia dah sebelah rumah, takkan aku tak datang, muka aku tak nampak nanti. Kenapa kau datang? Dia kenapa tu kita kena tanya. Kalau datang kena Allah, itulah ganjaran dia. Tapi kalau datang setakat nak tunjuk muka, datang sebab member lain pun datang sebab ada benda-benda selain daripada kena Allah, tak dapat langsung. Itu kadang-kadang bila kita tengok kan, wih, rugi kau tak pergi, kawan ramai, kau boleh jumpa ni, kau boleh jumpa ni. Kau pergi jumpa kawan kau apa dia? Jumpa kena Allah. Datang tu kena Allah. Jangan buat lain daripada Allah. Jadi saya ulang 6 perkara. Perkara pertama tadi, iza laqitahu fasallim alaih. Bila kamu berjumpa, sebarkan salam. Yang kedua, wa iza da'aka fajibhu, apabila diundang datang makan. Yang ketiga, wa izan tansahaka fasalah, apabila dia minta nasihat, bagi nasihat. Yang keempat, wa iza atasafaha minallah fasamihu, apabila dia bersin hacum alhamdulillah, jawab balik yarhamkallah. Yang kelima, wa iza marida fad'urhu, apabila dia sakit maka datang ziarah. Dan yang keenam, wa iza matafattabihu, apabila dia meninggal, uruskan. Tuan-tuan, 7 perkara ni ganjaran dia apa? Ganjaran dia cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta malaikat dengan cinta puluh langit. Jadi itulah di antara ganjarannya. Kita muji dia. Masuk dulu.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik tuan-tuan. Jadi ganjaran yang pertama tadi naungan arasy Allah. Yang kedua ganjarannya ialah cinta Allah kepada kita. Yang ketiga cinta malaikat Jibril kepada kita. Yang keempat cinta penduduk langit. Dan yang kelima saya lupa sebut. Yang kelima ialah syafaat sahabat. Kenapa saya sebut syafaat sahabat? Perkara ni berlaku kepada Imam Ibn Jauzi. Imam Ibn Jauzi, dia duduk macam kita ni, tiba-tiba dia menangis. Bila dia menangis, sahabat tanya, wahai Imam, kenapa kau menangis? Tadi kau berkongsi, kau bercerita, tiba-tiba kau menangis. Jadi Imam ini dulu sebut, illam tadi juni fil jannah bainakum fa'is'alu anni. Wahai sahabat, sekiranya engkau semua masuk syurga dan kau nampak muka aku ni, engkau tanya kepada Allah, Rabbana abad kana fulan kana yazkur nabi. Ya Allah, di atas muka bumi kami ada sahabat sama-sama duduk dalam surah At-Taqwa. Sama-sama solat, sama-sama jemaah, sama-sama puasa, sama-sama beramal. Tapi dia tidak ada dalam syurga ni. Mana dia pergi? Kenapa kita kena tanya? Sebab Imam ini disebut Rasulullah yang suruh tanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila seseorang hamba Allah di hari akhirat nanti akan minta sesuatu perkara sampai berhujah kepada Allah, di antaranya sahabat ini akan berkata, ya Tuhan kami, Rabbana kanu yasumun ma'ana wa yusallun wa yahujjun. Ya Allah, ya Tuhan kami, di atas muka bumi ni kami ada seorang sahabat, sama-sama solat, sama-sama puasa, sama-sama pergi haji. Dia tak ada dalam syurga, tapi dia berada dalam neraka. Minta keluarkannya ya Allah. Dan Allah berfirman ketika itu, ahriju man araftum. Ya fulan, kamu masuk balik dalam neraka, kamu cari sahabat-sahabat kamu yang kamu kenal. Itu perkara yang kelima, syafaat daripada sahabat-sahabat kita ni. Jadi 7 perkara itu tuan-tuan lakukan. Itulah perkara yang mudah bagi kita, dan tuan-tuan lakukan bukan setakat bulan Syawal, sampailah bila-bila. Ibnu Abbas dia bagi tahu, kalau tuan-tuan tak lakukan perkara ni, banyak solat, banyak puasa tak guna. Sebab apa? Banyak puasa, banyak solat belum boleh mengukuhkan iman. Tetapi antara sahabat dia boleh mengukuhkan keimanan manusia. Ada soalan?
Sila je. Bersih tadi Ha. dia tak suka penamahan pada Penayat. contoh yang ditunjukkan oleh Nabi. Tapi sekarang ni sesiapa yang ada yang highlightkan sunnah Nabi ni kan dia itu saya contoh solat witir Ramadan kan lepas Nabi dia dah subhanallah kudus kita lah baca ya Latif dia ada orang yang kata ini sunnah Nabi macam ni kita dah buat Alhamdulillah lupa jadi apa peranan sunnah Nabi itu untuk highlightkan kenapa budak besar ni Setuju. Saya pun pernah di label juga gitu. Kita bagi yang betul, kan, sebab bagi tu memang kena bagi tahu lah. Sebab memang kalau kebiasaan kita buat, kita dah terbiasa tau. Bila terbiasa, kadang-kadang benda yang terbiasa tu mungkin boleh salah. Tapi bila ada orang tegur, kita tuduh dia pula kan. Itu kira normal lah. Tapi macam mana pun, dalam ilmu ni dia kena tegas. Dan kena tegas, dia kena firm. Orang cakap lah, tapi tugasan dia selesai. Kalau macam Haji cakap, kalau orang yang tegur tu, kalau tak ikut dah macam mana? Tapi dia dah selesaikan tanggungjawab dia, dengan ilmu dia dah bertanggungjawab daripada Allah. Ya Allah, ilmu yang ada ni aku dah sampaikan. Tapi dia kata nak ikut, itu terpulang. Jadi itulah cara. Kita nak paksa pun payah jadi berbalah pula. Tapi itulah perkara yang saya boleh jawab pada Haji ya. Itu antara jawapan. Cuma satu lagi nak tambah, terlupa pula tadi. Ada jemaah tanya, dia kata, Ustaz, kalau jemputan ni dijemput pakai WhatsApp, kan kita WhatsApp group, kan? Datang rumah saya ni, wajib ke tak? Jadi wajib ke tak benda tu? Jadi tak wajib. Sebab dia umum. Macam tadi bagi tu kan, kalau sengaja tak datang, kamu telah derhaka kepada Allah, derhaka kepada Rasulullah SAW. Itu dalam walimah untuk perkahwinan. Dan itu adalah pengkhususan dijemput kita. Tapi kalau setakat dia tampal dekat signboard tu, kenduri tu kan, bagi terima, dia bagi jumum, dia jadi tak wajib benda tu. Maknanya dia taklah jatuh kepada perkara yang kita sengaja tidak datang. Tapi kalau datang insya-Allah tak ada masalah. Boleh je ya? Yang baik itu datang daripada Allah, kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Saya minta ampun, saya minta maaf sekiranya tersalah bahasa. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.